Assalamualaikum guys, welcome back to my Abi channel. Okay, hari ni Abi nak cerita pasal kisah seram semalam di mana hantu pandai chat Abi guys. Kau rasa pandai chat Abi dah sekarang ni? Dah lah pula tu menyamar dia jadi abang. Dia ingat Abi tak tahu kan. Okay, ceritanya bermula. Okay, lepas tu dia chat lah Abi. Dia chat Abi, dia tanya Abi, "Hai Abi." Abi pun marah lah. "Hai apa? Aku ni bapak kau kot kan." Abi dapat WhatsApp daripada abang. Mula-mula dia cakap, "Hai Abi." Cakap lah apa hai. Salam mana kan. Abi pun dia gelak. Hihihi. Abi buat apa tu? Dia tanya Abi. Abi tanyalah, tak pergi sekolah ke? Dah pukul berapa kan? Dah pukul 1 dah kan? Tak pergi sekolah ke? Selalunya abang pukul 11 dia dah pergi dah guys. Lepas tu dia cakap dia pergi. So Abi confused. Siapa bawa handphone ni? Dia bawa handphone ke sekolah ke? Abi tanyalah, cikgu tak marah ke? Kenapa bawa phone kat sekolah kan? Cikgu tak marah ke? Kan? Mana boleh bawa handphone ke sekolah? Kan Abi pun pelik kenapa dia bawa handphone ke sekolah. Kalau emergency ke macam mana? Kan mungkin ada undang-undang sendirilah. Dia gelak lagi. Hihihi. Taklah, dia cakap, abang suka. Suka apa? Abi tanya. Tiba-tiba suka kan. Abi cakap lah, lain kali jangan bawa handphone tu kan, nanti kena rampas. Kan kat sekolah boleh bawa handphone kan. Alah, tak takut. Abang tak pernah menjawab macam ni tau. Setahu Abi, abang tak pernah menjawab dengan Abi macam ni. That's how Abi pelik. Kenapa cakap macam tu? Abi cakap macam tu kan. Kenapa cakap macam tu kan? Mana boleh cakap macam tu dengan Abi? Abi as your boss. Abi ketua keluarga kot. Sejak bila Abi bagi kebenaran bawa phone ni? Abi cakap dia sejak bila Abi bagi kebenaran bawa phone ni. Dan Abi tak pernah bagi kebenaran ke abang suruh bawa phone ke, even e-bike ke. Abi tak suruh dia bawa, kecuali emergency. Tapi tak pernah, Abi tak pernah pun suruh dia bawa handphone. Abi boleh katakan tak pernah, kecuali kalau masa sukan, aktiviti sekolah kat sukan kan, baru Abi tak bagi. Alah, relax lah Abi. Dia suruh Abi relax kan. Abi cakap lah, tak ada relax, salah tu. Cakap betul-betul, abang kat mana ni? Abi dah mula macam nak marah lah kan. Abang kat rumah. Kau rasa? Jadi Abi cakap balik. Tadi cakap kat sekolah. Abi dah tahu dah macam ada benda yang pelik dekat sini. Jadi Abi teruskan chatting ni. Abi nak tengok siapakah orangnya. Abi cakap, sejak bila menipu ni? Dia gelak. Abi dah cakap, Abi dah lain macam dah. Kau gelak? Kau ingat aku main-main kan? Saya bukan abang anak awak guys. Abi marah lah. "Hoi, kau jangan main-main." Abi cakap kan, "Kau siapa?" Ayah peliknya, hantu sekarang ni dah pandai dah main phone. Wah, educated kan. Dia belajar ke? Dia gelak lagi. Lepas tu lama kan, dia tengah fikir nak jawab apa ataupun nak mengeja kan. Boleh lah mengeja. "Hari tu kau halau aku kan?" Kalau korang ingat lagi yang Abi berkomunikasi dengan dia tu kan, Abi suruh dia halau kan. Lepas tu dia suruh bagi tempoh masa kan. Dia pusing balik. Dia nak gertak Abi balik. Pandai pula kau main phone je. Siapa ajar? Abi cakap kan. Lepas tu dia cakap, Abi cakap lah, kau jangan sampai aku guna kekerasan. Wah, kekerasan kan. Tapi sebenarnya tak suka lah benda-benda ni dipanjang-panjangkan. Boleh kita settle lah kan. Tapi suruh keluar, kau keluar lah. Apa kau tak nak keluar? Dia gelak guys. Ha. Aku tak takut dengan kau, dia cakap. So Abi cakap lah, kau tunggu aku balik sekarang. Maknanya Abi kat office. Masa kejadian ni berlaku, Abi kat office. So bila dia WhatsApp Abi, so kau tunggulah balik petang garang. Aku buat apa nanti dengan kau? Siapa kau? Akan ku habiskan korang semua. Wah, kan macam pendekar lah kan. Tapi cakap lah, Allah tu maha besar, maha berkuasa kan. Kita nak gertak dia supaya jangan
Jangan lalai. Kau hidup di dunia ni sementara je. Kau pun makhluk Allah. Gitulah Abi cuba nak maksudkan, nak gertak dia kan. Dia boleh cakap tak takut. Pui, dia ludahkan Abi. Kau tengok, kau hajar tak kau hajarnya setan ni kan. So yang mana yang berkawan ataupun meminta pertolongan ke apa benda ke dengan setan, korang jangan sesekali buat, okey? Diorang tak ada adab, tak ada apa benda pun. Tak ada adab, tak ada anything lah. Dia tak macam manusia. Abi cakap lah, kau tunggu. Mana muka kau, aku nak tengok. Abi nak tengok sikit muka dia macam mana kan. Abi dah nampak, tapi Abi nak korang tunjuk, nak korang tengok sendiri macam mana muka dia. Dia boleh cakap, aku tunggulah ni. Dia ni berani kat belakang-belakang je kan. Kalau depan-depan biasa dia orang tak berani kan. Abi panggil balik, hoi. Yang berpeliknya, dia boleh ambil gambar dia dan dia reply dekat Abi. So agak pelik lah kan. Sebab kalau kau perhati kat situ pukul 1 lebih tu kan, abang adik baby semua dah pergi sekolah. So Abi kat office. Jadinya macam tertanya-tanya lah kan, apa yang berlaku kat rumah Abi sekarang ni. Abi lupa sebenarnya rumah Abi ada CCTV kan. Sepatutnya Abi boleh tengok kat mana handphone abang tu berada. Selalunya Abi letak kat luar lah. Abang selalunya kalau lepas guna letak kat luar. Jadi Abi boleh tengok lah kat mana sebenarnya handphone abang tu berada kan. Kau tengok guys, dia hantar gambar guys. Ni muka dia yang sebenar. Muka yang tak berapa nak cantik. Cantik macam setan Nabi cakap kan. Dia gelak, dia memang setan pun kan. Takkan nak cakap macam kucing pula. Memang aku setan pun. Tengok dia cuba nak manipulate korang supaya korang terlepas pandang ataupun korang tak boleh guna akal. So korang menggunakan nafsu dan marah. Kiranya macam dia cuba nak memainkan korang supaya korang rasa marah dan mula berbaik dengan dia. Macam itulah maksud Abi. So aku cakap lah, kau tak takut dengan Allah ke kan? Aku memang dah berjanji akan ganggu anak-anak Nabi Adam. Betul lah tu. Dia dah janji lah dengan Allah. Sebelum dia kena hantar ke neraka, dia buat permintaan dengan Allah supaya dia nak buktikan yang dia nak ganggu anak-anak Nabi Adam ni supaya lalai. Jangan solat, jangan puasa, buat benda jahat kan? Jangan menderma. Itulah benda-benda yang tak patut kita ikut. Aku dah lama duduk sini, korang yang ganggu tempat aku. Bila masa aku ganggu tempat kau? Dan aku beli kot rumah ni. Habis cakap macam tu lah. Kau ingat tu kau beli? Habis cakap lah, kau beli ke? Aku pernah utang dengan bank beli rumah ni, kau pula minta claim. Kau claim pula ni rumah kau. Sejak bila kan? Mungkin zaman-zaman dululah konon-konon dia duduk rumah ni kan. Kau ganggu kami, apa kau dapat? Macam dia. Dan aku takkan keluar dari rumah tu. Dia suruh Abi keluar kan. Dan Abi takkan keluar rumah tu. Kalau kau tak nak keluar, akan aku ganggu. Biar kau takut. Itu dia mencabar ataupun cuba menakut-nakutkan Abi. So kau ingat Abi hadap ke? Ingat Abi kisah? Sikit sekelumit pun Abi tak kisah. Nak ganggu anak-anak, kau takut. Dia nak ganggu anak-anak Abi lah, konon-kononnya tu kan. So Abi cakap lah, anak-anak aku dan aku tak pernah takut dengan korang. Kau tunggu aku balik. Kau siap lah nanti tunggu Abi balik. Memang Abi bakar semua lah kan. Memang bakar dia orang ni. Kau hajar kan. Selepas kami berhujah, so sambung, Abi cakap lah, kau tunggu aku balik. Siap kau, aku musnahkan kau dengan izin Allah. Abi cakap kan. Tak takut, dia cakap kan. Lepas tu dia hantar lagi gambar. Abi tanyalah berapa ekor korang ada kan. Dia hantar pula gambar. Abi cakap lah, tak handsome langsung muka kau. Dia gelak lagi kan. Dia tahu muka dia tak handsome lah. Muka dia memang buruk.
Mana hantu muka cantik guys kan. Itu dia mungkin cari modal lah tu, nak berbalas pantun dengan Abi balik kan. Nak bagi Abi panas, Abi relax je, Abi cool je kan. Sebab Abi tahu diorang ni sebenarnya tak ada apa pun, nothing, kosong kan. Cuma Allah bagi kelebihan kat dia supaya kita tak nampak. Jadi untuk you all, jangan takut dengan setan, dengan hantu ni. Sebab dia pun makhluk Allah, dan dia pun tak ada buat apa-apa dengan kita. Abi faham kalau dari segi macam santau tu semua tu kan, sebenarnya kalau takkan terjadi kalau bukan kerana izin Allah. Semua atas kejadian ni semua dengan izin Allah. Lepas tu dia hantar pula, ni mak aku dia cakap kan. Dia hantar gambar ni mak aku. Oh, jadi kau anak dia lah. Yang cik Abi ni yang tanya dia kan. Mula-mula aku akan hapuskan kau. Mula-mula aku akan hapuskan mak kau dulu. Abi nak kisi dia panas kan. Nabi nak biar dia jadi panas kan. Oi, janganlah. Marah kan. Tapi Abi akan hapuskan semualah sekali, Abi cakap kan. Abi cakap, jangan pula. Kenapa? Dia ni macam kita juga guys. Sebenarnya setan ni dia berketurunan dan beranak pinak. Yang berkeluarga pun ada, yang memang alone in the dark pun ada, Lone Ranger pun ada. Dia ni kadang-kadang ada yang beranak pinak. Macam Abi cakap tadi lah, keturunan. Jadi apa pun, keturunan ke, beranak pinak ke, itu memang dah dijanjikan. Dan dia orang pun memang makhluk Allah. Abi, maksud Abi kat sini, kena percayalah dengan diorang ni. Tapi bukan maksud Abi jangan percaya dengan diorang ni. Cuma jangan minta tolong dengan diorang. Kalau korang salah, susah macam mana pun, salah macam mana pun, jangan minta tolong dengan diorang. Abi panggil lagi, woi. Ini seram guys. Ini dia cakap ni kakak dia kan. Mula-mula dia hantar tu Abi macam tu juga kan kat office kan. Uish, gila lah cakap kan. So biasalah kan, Abi kan gentleman. Ni kakak aku. Abi cakap lagi, tak cantik langsung. Macam tu kan. Kau Abi cakap kan, kau belah je lah sebelum aku hapuskan korang. Kau belah je. Abi boleh toleransi lagi, boleh bercakap lagi dengan kau. Tapi kalau kau dah nak bijak kepala, Abi rasa tak ada maaf bagimu lah. Abi cakap, okay fine, aku tunggu kau balik. Dia cakap, Abi cakap, okay fine. Dia boleh gelak. Dia punya belagak kan. Kalau Abi buat sesuatu dia sakit, dia panas lah, apalah kan. Minta ihsan, dia minta belas kasihan daripada kita. Padahal sebenarnya dia nak main-main dengan kita. Dia nak cabar kita guys. Okay, Abi kat office, Abi dah baca lah sikit-sikit kan. Kat office Abi cakap, Abi minta dengan Allah semua kan. Tiba-tiba dia panas. Tiba-tiba dia mengarut, bertype kan. Dia pada panas. Abi gelak, panas ke? Abi cakap, aku baru baca dari office ni. Belum aku jumpa kau depan-depan lagi. Dia cakap, panas. Abi gelak lah kan. Abi test sikit je daripada office tu kan. Abi baca sikit je. Abi cakap kat dia, kau tunggu aku balik. Teruk kau aku kerjakan. Terik lah pula kan. Dia dah cakap, dia dah type mengarut dah. Panas woi, panas. Biarkan dia rasa. Kau selalu kacau orang kan. Minta ampun lah pula. Tiba-tiba boleh minta ampun. Kau tengok permainan dia orang ni kan. Setan ni menyesatkan kita. Nombor satu guys. So korang kena hati-hati. Jadi apapun perbuatan kita, susah pun macam mana kita, yelah, jangan minta tolong dengan setan ataupun hantu. Sebab kita, kalau kita minta tolong dengan diorang tu, bermakna kita telah menduakan Allah Subhanahu Wa Taala yang satu. So korang solat, minta dengan Allah, berdoa dengan Allah kan. Semua ada dugaan, semua ada masalah. Masuk Abi sendiri pun ada masalah yang Abi harungi dah hadapi sekarang ni.
Tapi kita minta dengan Allah seelok-eloknya, dan wajib minta dengan Allah supaya kita ni tak terpesong akidah kita daripada seorang yang beragama Islam. Jadi Abi rasa setakat tu saja video Abi untuk kali ini. Korang jangan lupa like, comment and subscribe. Jangan lupa on notification korang yang loceng tu, supaya korang tak terlepas video-video Abi yang akan datang, video-video Abi yang terbaru lah. So yang mana dah subscribe tu, Abi terima kasih banyak-banyak. Terlebih kurang tu Abi minta halal lah. Just a content. So kita jumpa di next video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.